Ini the only program yang kita datang kena bawa profit and loss statement, kena bawa kalkulator. Jadi kena kira yang selama ni tak pernah aku nak kena tekan kalkulator tu. Semuanya accountant kita buat, menyebabkan kita nampak kat mana sakit-sakit dia. Tak topak kredo jadi baju perang gua setiap sikit. Bukan untuk yang goyang bila diuji, tapi tempat CEO di tempat. Okay. Nombor 2 adalah kita adalah buat bedah-bedah sikit semalam. Antara yang dibedah adalah dekat PNL. Ini the only program yang kita datang kena bawa profit and loss statement for 3 years, kena bawa kalkulator. Jadi kena kira yang selama ni tak pernah aku nak kena tekan kalkulator tu kan. Semuanya accountant kita buat. Hari ni kita kena buat sendiri je beberapa benda, menyebabkan kita nampak kat mana sakit-sakit dia. Which Alhamdulillah saya tahu dah mana nak fix ni. Okay, saya tak sabar nak habis ni, saya nak balik, saya nak fix saja. Nombor 3 adalah saya dapat kesihatan organisasi. Mungkin tak semua yang dapat benda ni, okay? Tapi kesihatan organisasi itulah yang menyebabkan semua komponen rasa dihargai, semua komponen rasa mendapat hak masing-masing, dan semua komponen rasa untuk sama-sama progress. Dia ada the sense of belonging. Macam mana kita nak buatkan, nak terapkan sense of belonging tu melalui keputusan, dan keputusan tu datang daripada hasil bedah. Hasil bedah tu pula datang daripada numbers. Yang PNL tu accountant sediakan kat kita tu, sebenarnya itu sebenarnya basis untuk kita buat keputusan dekat benda yang melibatkan emotion pun.